Sempena Raya Haji ni, jomlah kita masak nasi daging utara dengan air asam. Biasanya ni lah menu bila ada lebihan daging kan. Sedap tau. Macam biasa, resipi ni cara Nurul, okey? Nurul gunakan rempah serbuk kurma dari AKS Food yang halal. Bila tumis ni wangi je. Panaskan minyak sapi, tumis bahan-bahan tumisan ni. Resepi lengkap ada di caption ya. Masukkan serbuk kurma AKS Food, tumis hingga naik aroma tau. Okey, Nurul tambahkan cube ayam dan sedikit garam. Okey, kita tumiskan, kemudian baru masukkan bahan tumisan tu ke dalam periuk rice cooker yang ada beras. Letak susu cair, air rebusan daging, kacaukan. Lepas tu Nurul letak daging yang dah siap rebus. Biarkan dia ketulan besar macam ni tau. Okey, masak nasi macam biasa. Untuk air asam, korang ikut je resepi yang Nurul letak ni. Resepi penuh macam biasa dekat caption lah. Okey, letakkan semua bahan hiris dan juga bahan blender. Tambahkan kerisik dan gaulkan dengan tangan. Jangan lupa pakai glove. Okey, perahkan asam limau untuk lebih padu dan rasa masak. Nasi dah masak, taburkan daun ketumbar dan bawang goreng. Korang tengok gebu kan? Okey, dah boleh hidang lah dengan sup kosong, timun. Lepas tu daging tu kita potong-potongkan macam ni. Dah siap dah nasi daging air asam.